Okey, pada video sebelum ni aku dah terangkan posisi untuk grounding pada bios aku. Jadi untuk video kali ni aku akan terangkan posisi untuk Saga ni pula. Jadi Saga ni untuk tahun ni dah masuk usia 34 tahun, memang perlu sangat lah grounding, sebab sebenarnya aku buat penekan grounding dekat Saga ni memang banyak lagi isu-isu elektrikal seperti susah nak hidup sebab starter rasa berat dan lampu tak terang dan sebagainya. Kita akan tengok satu persatu grounding tambahan dekat Saga ni. Yang pertama, satu kabel biru ni aku tarik, kita orang tengok laluan dan aku ikat kepada sini. Dia ada satu saiz dulu dekat firewall dekat sini, aku tarik kabel dan pergi ikat dekat belakang. Dan poin ketiga semestinya adalah kabel yang pergi ke starter. Jadi macam dekat BIOS aku pilih kabel bateri yang besar, kita tarik, dan sebenarnya ikut laluan asal kabel bateri yang original. Kita lalu dan kita pergi kepada board dekat sini. Okay, kalau korang nampak tu ada satu board saiz 14 yang mengikat badan starter. Poin keempat, dekat bahagian blok ni aku tarik pergi ke firewall tu. Yang kelima, board untuk pelarasan alternator ni dah aku tarik pergi ke firewall. Yang 6 dan 7 aku ikat dekat board yang memegang bracket untuk hose petrol dekat sini. Mestinya satu, yang nombor 6 ni aku tarik pergi ke firewall. Dan yang nombor 7 ni pula seperti korang tengok, aku tarik lalu dekat bahagian bawah petrol pump ni dan pergi ke mounting untuk kompresor. Jadi seperti korang tengok, wiring dekat Saga ni memang serabut lagi lah, memang berterabur sebab aku masih belum buat lagi projek untuk tak in wiring. Mungkin akan datang aku akan buat dan aku akan kemaskan balik semua wiring dekat mesin tu. Dan ini bacaan voltage untuk Saga ni. Seperti korang tengok, 14.2 untuk normal idling. Okey, bagi yang ingat lagi video Saga ni pada penghujung tahun lepas yang aku katakan Saga ni sadai, sebenarnya Saga ni dah siap aku betulkan dalam bulan 2. Tapi dalam jangka masa bulan puasa ni aku ada projek lain untuk kereta ni, jadi itulah aku tak bawa. Jadi nantikan video seterusnya untuk korang saksikan apa yang aku buat dekat Saga ni sampai dia boleh hidup, dan seterusnya projek apa yang aku buat sepanjang bulan Ramadan ni.